لك والملك لا شريك لك. Saudara, ibadah haji menjadi medan penyatuan yang agung dan simbol kesatuan sejagat yang berupaya mengembalikan kekuatan umat Islam sekiranya dihayati dengan keinsafan serta kefahaman mendalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, tatkala umat Islam di seluruh dunia berdepan pelbagai bentuk perpecahan akibat fahaman sempit dan semakin hilangnya semangat ukhuwah, semangat haji ini perlu untuk menyuburkan kembali nilai kasih sayang, hormat menghormati serta persaudaraan dalam kalangan umat. Kain putih dan hati, tiada pangkat, tiada kasta, tiada kemegahan dunia. Yang tinggal hanyalah dua helai kain putih dan hati yang tunduk kepada Ilahi. Di sinilah Islam memansuhkan diskriminasi dan menegakkan keadilan sejati, bahawa nilai seorang insan bukan pada rupa atau harta, tetapi pada takwa dan amal soleh. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata demikian ketika menyampaikan khutbah Arafah bertajuk Seruan Tauhid dan Kesatuan Umat Sempena Hari Wukuf. Ibadah haji turut membawa maqasid sosial penting iaitu menyatukan hati umat Nabi Muhammad SAW demi mengukuhkan perpaduan dan kekuatan ummah. Beliau mengingatkan jemaah agar memperbanyakkan istighfar dan menjadikan ibadah haji sebagai titik tolak kepada perubahan diri ke arah menjadi hamba yang kembali kepada fitrah, penuh insafan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.